What's up guys, Haidar pernah buat satu review iaitu pemegang cawan air dengan berbagai fungsi. Alright, didatangi dengan dua hook, satu pendek dan juga satu lagi yang panjang. Kemudian ada juga tempat penyangkut barang dan juga pemegang cawan. Jadi cara pasangnya mudah je, korang pasangkan dulu hook panjang ataupun yang pendek dekat atas pemegang cawan. Alright, masuk sehingga ketat. Kemudian sambung penyangkut barang di bawah pemegang cawan tersebut. Ada dua lubang disediakan, just sambung je. Okay? Senang je kan? Jadi inilah rupa jika dah siap pasang. Tapi tengok dah macam robot pun ada. Jadi korang terus pasang dekat celahan penyandah seat kereta korang. Dekat belakang seat ada juga hook, tapi ada satu je. Jadi susah kalau nak gantung barang yang agak banyak. Jadi solusinya adalah beli penyangkut macam ni untuk letak lagi banyak barang yang korang dah beli. Pasang pun senang je, just masuk hook dalam tiang seat kereta ni, settle. Okay? Yang bestnya boleh letak botol air juga. Bila dah pakai hook ni baru nampak lebih tersusun dan juga smart. Okay? Telefon bimbit korang pun boleh letak atas pemegang cawan tersebut. Jadi macam mana? Racun tak? Ingat, racun itu benar guys.